Dipersilakan Marlina. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pagi. Okay, terima kasih kepada pada mentor. Terima kasih kepada mentor dan semua barisan upline kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang saya sedikit nervous tentang testimoni saya sendiri. Okey, saya seorang yang sangat-sangat mementingkan dan menjaga kesihatan. Saya juga pengamal tega produk suplemen. Tetapi setelah melalui ujian biopsi dan mamogram, saya pada bulan Januari 2024 saya telah disahkan mengidap breast cancer dan liver cancer. Okay, tetapi masa tu saya sangat-sangat rasa down dan saya juga saya fikir itulah akhir hidup saya. Tetapi husband saya tak pernah berputus asa untuk mencari penawar dan jumpalah Shiruto di dalam Facebook Dr. Ima, iaitu upline saya. And then sorry, saya sedikit nervous. Ini the first time saya bercakap dekat depan semua orang. Okay, alhamdulillah berkat sokongan suami, saya teruskan juga makan Shiruto. Walaupun masa tu saya sangat-sangat skeptikal, tapi sebab nasihat saya teruskan secara konsisten untuk mengamalkan produk BE. Masa tu Shiruto, mula-mula saya beli dua kotak, and then saya add on kepada spirulina, Lifco, Alora Pants, Alora Socks dan juga seamless bra. Okey, untuk yang seamless bra tu, saya punya ketulan yang dah mengecut. Lepas tu dia semakin mengecil dan semakin lembut. Masya Allah. Okey, boleh slide yang pertama, boleh tak? Okey, ini masa saya admitted lah. Yang ni masa saya admitted. Okey, pada Januari 2024. Okey, masa tu saya makan juga Shiruto. Tapi masa permulaan saya makan Shiruto tu, saya mengalami hemiplegia yang teruk lah. Mana saya muntah teruk. Lepas 3-4 hari macam tu, saya dah ada selera makan lah. Okey, next. Okey, yang ini adalah sisi kemoterapi, di mana saya menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali, sebanyak 3 minggu sekali. And then next. Okey, yang ini adalah ubat hormon untuk cucuk kat perut saya, untuk tulang dan juga untuk hormon. Sebab saya punya kanser ni berpunca daripada hormon estrogen dan hormon progesterone yang sangat-sangat aktif. Dia masih muda. Syukur dia dapat. Okey, setiap kali menjalani proses kemoterapi, saya akan makan 4 seceh Shiruto, dan balik pun saya akan makan lagi. Tetapi masa dalam menjalani proses kemoterapi tu, apa yang saya lihat, pasien yang tak makan, yang tak ada mengambil Shiruto, dia akan mengalami macam masalah lah, ada masalah, and then dia punya kuku akan hitam, and then kulit akan berkedut berbanding dengan saya. Masya Allah. And then cumanya masa kemo ketiga tu, rambut saya memang totally 100% gugur lah.
Tetapi sekarang Alhamdulillah berkat konsisten makan produk BE saya, rambut saya semakin kuat, semakin sehat dan tak gugur lagi lah. Okay, next. Okay, ini adalah first result di mana bacaan kesihatan saya. Banyak yang sebenarnya yang merah-merah terlalu banyak yang drop, maksudnya terlalu rendah dan terlalu tinggi. Paling tinggi pun sampai mencecah 800 bacaan. Okay, next. Next lagi. Okay, yang ini yang latest result pada bulan 3 tak silap saya. Bulan 3 banyak bacaan kesihatan saya dah back to normal. Alhamdulillah. Kalau yang merah tu pun dia beza tak lari jauh sangat lah. Macam tu. Okay, next. Next. Okay, ini adalah result PET scan saya. Saya buat pada bulan Januari 2024. Di mana ini adalah breast. Tegulan ni sangat besar. Ini adalah sel kanser. Ini hati saya. Hati saya membengkak. Sel kanser ni banyak ya. And then hati saya membengkak ke bawah dan ke kiri. Okay, next. Okay, Alhamdulillah selepas bulan Februari 2025 yang terbaru ni, saya ada menjalani lagi PET scan. Okay, yang latest ni saya punya ketulan tu semakin kecut, semakin kecil, and then sel kanser kat sini dah tak ada. And then saya punya hati, bentuk hati saya ni dah back to normal. And then sel kanser pun semua dah banyak yang mati. Tinggal lagi sikit lah. Okay, so yang paling saya rasa sangat-sangat bersyukur sebabnya doktor dah sahkan saya tiada tiada pertumbuhan sel baru dalam badan saya. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next. Okay, sebelum saya akhiri, ikhtiar dan doa tidak pernah mengkhianati hasilnya. Sekian, terima kasih.